amalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini, tanggal 18 Mei 2026. Apa khabar penonton di rumah? Kami harapkan untuk hari Isnin anda ni hari yang ceria, hari yang bersemangat dan mulakan hari baru dengan senyuman dan juga kebaikan. InsyaAllah. Begitu bersemangat pada hari ini, kita harapkan kita bawa jugalah semangat ini untuk sampai ke hujung minggu ini. Maklumlah kan, ini antara minggu terakhir adik-adik kita bersekolah. Dan Betul. minggu ini juga ramai dalam kalangan anak-anak kan dah sibuklah nak siapkan persiapan untuk sambutan Hari Guru. Yang mana sambutan Hari Guru yang telah pun orang kata berlangsung pada Sabtu yang lalu dengan temanya Guru Bitara Nadi Negara. Inilah sebenarnya kan, kita sebenarnya tahu betapa cabaran setiap daripada guru. Ada yang mengajar di sekolah, ada yang mengajar di pedalaman dan macam-macam antara cabaran yang mereka hadapi, tapi mereka tetap bersabar dan juga positif dalam membimbing anak muda ataupun generasi muda ini. Betul. Kalau kita cakap tentang guru ni kan, jasa dan bakti seorang guru ini memang takkan mungkin dapat kita balas lah kan. Daripada kita kecil sampailah kita ke dewasa ni, nampak bekas guru kita mesti tetap panggil cikgu. Pergi mana-mana pun tetap panggil cikgu. Betapa besarnya nilai dan harga seorang guru itu kan. Dan kalau cakap tentang persiapan Hari Guru ni kan, kalau dulu-dulu kan teringatlah nostalgia. Masa Hari Guru je habislah mak punya apa tahu. Mak kita pula simpan bunga telur dapat kat rumah orang kahwin. Iyalah. Lepas tu kadang-kadang dapat bekas-bekas seramik lah kaca. Habis semua kita punggah nak bagi kat cikgu. Janji ada hadiah. Betul. Yang mana kat dulu kan kalau perhimpunan tu seorang-seorang kita panggil nama cikgu tu, siapa ada hadiah nak berikan kepada cikgu berkenaan, ke depan dan juga serahkan hadiah. Itu antara pengalaman dan saya tak pasti ada lagi atau tidak yang mereka lakukan sekarang ini. Yang penting kalau kita tengok kat laman media sosial, ramai ibu-ibu yang dah pun sediakan paper bag. Kalau ada 6 cikgu, 6 lah paper bagnya. Betul lah. Berbezalah kan lanskapnya dulu dan juga sekarang. Kalau sekarang mungkin ramai dalam kalangan masyarakat lebih berkemampuan dan sebagainya kan. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada guru pun hadiah-hadiah yang sangat-sangat menarik. Tapi saya pasti dan yakin bahawa setiap guru ini tidak mengharapkan imbal balik ataupun sebarang balasan. Sekadar dengan ucapan dah memadai. Tapi kalau Fatin, apa yang Fatin sediakan untuk anak sendiri? Saya lebih kepada cenderamata ataupun ada ucapan terima kasih lah. Tak kisahlah mahal atau kecil, dia nakkan hadiah tu je. Yang mana saya pasti guru-guru pun dia tidaklah mengharapkan pemberian itu, tetapi selagi mana ilmu yang disampaikan tu dapat orang kata diguna pakai oleh anak-anak kita. Semalam saya ada terbaca satu di laman sesawang media sosial Thread, di mana guru ni mengatakan hadiah yang paling dia kata menyentuh hatinya, dia kata adalah apabila seorang anak murid ni yang memang serba kekurangan, tapi dia kumpul semua barangan-barangan makanan yang didapat yang diberikan oleh orang lain untuk diberikan kepada gurunya. Betapa dia nak menghargai jasa baik dan juga bakti seorang guru. Tapi kan Fatin, Fatin kongsikan tadi, kita cakap tentang guru ni ada di kota, di desa, di mana sahaja guru tetap berkhidmat untuk menyampaikan maklumat dan juga pendidikan kepada anak-anak kita. Tidak terkecuali bagi guru-guru yang berada di hospital. Mereka ini juga akan terus berbakti bagi memastikan anak-anak yang sakit di hospital ini terus mendapat ilmu sebagaimana anak-anak lain yang berada di luar dan juga di sekolah. Dan ini saya kira satu tanggungjawab yang sangat-sangat mulia, yang mana ilmu itu dicurahkan tidak kira di mana kita berada. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan laporan Hari Guru yang disediakan oleh Lisa. Silakan. Guru bukan hanya hadir di dalam bilik darjah, tetapi juga di setiap tempat yang memerlukan harapan dan ilmu, termasuk di hospital. Dalam suasana yang penuh ujian dan emosi, mereka tetap memastikan setiap anak terus mendapat peluang untuk belajar walaupun sedang berjuang melawan kesakitan. Di sekolah dalam hospital, Puan Zeti Anis Husaina Zakaria memainkan peranan besar dalam memastikan pendidikan tetap diteruskan buat pesakit kanak-kanak di Hospital Pakar Kanak-kanak HUKM. Kita bukan sekadar mengajar, berpandukan pada silibus sahaja, tapi kita lebih manusiawi, lebih mendalam, memahami perasaan murid-murid, lebih dekat sebenarnya dengan murid. Sebab bila kita berada bersama-sama dengan murid di saat mereka sedang sakit kan, seperti yang kita tahu, kita ada silibus, kita ada perkara yang kita perlu sampaikan kepada murid. Tapi pada masa yang sama, kita perlu ada fokus yang mana kita lebih
memberi peluang kepada murid-murid tersebut, memberi peluang untuk mereka menyatakan macam mana perasaan mereka, macam mana cara pembelajaran yang mereka inginkan. Murid yang sakit, yang boleh berjalan, yang boleh berinteraksi dengan kawan-kawan, so datang ke kelas. Tapi kalau di ward, murid yang mungkin berjangkit ataupun murid yang ada drip, murid yang tengah on antibiotik, so kami akan datang ke ward untuk mengajar. Ada perbezaan. Kalau dekat luar, sekolah dengan kawan-kawan, berkumpulan lah maksudnya. Kalau dekat sini, seorang bosan sikit sebab ya tak ada kawan-kawan kan. Dekat sini boleh fokus sikit daripada dekat sekolah biasa lah. Bila kita bercakap tentang cabaran dan di hospital, semestinya emosi. Emosi kami sebagai seorang guru, emosi saya sebagai seorang guru yang berada di sekolah yang mana mengajar murid-murid yang sakit, di mana kadang-kala kita datang semasa mereka demam, semasa mereka tahap kesihatan dia di tahap yang paling kritikal, tapi mereka masih lagi mahu belajar bersama-sama dengan cikgu. So, jadi perkara-perkara itu yang menyebabkan kami sebagai guru bukan sekadar datang dan mengajar mereka, tapi kami bersama mereka mendalami apa sahaja yang mereka mahukan, mendalami perasaan mereka supaya mereka tidak rasa tertinggal. Usaha ini turut diteruskan di Hospital Rehabilitasi Ceras menerusi program sekolah dalam hospital yang menjadi antara inisiatif pendidikan terbaik di Malaysia. Di sebalik senyuman setiap pelajar di sini, ada insan yang menjadi tulang belakang yang tidak pernah jemu memastikan pendidikan terus berjalan walau dalam apa jua keadaan. Dr. Nurfahana Ramli percaya bahawa setiap anak berhak untuk menimba ilmu walau di mana sahaja mereka berada. Daripada pengalaman saya sebagai seorang guru di sekolah dalam hospital ni, saya dapat rasakan bahawa tugas saya ni bukan sekadar mendidik, tapi saya perlu memberi semangat untuk murid-murid saya yang mempunyai masalah kesihatan ni untuk mereka bangkit, mereka perlu rasa normal seperti murid seusia mereka. Dari segi kita selalu tanya khabar mereka supaya mereka rasa mereka ni difahami, didengari, dan pendekatan kat sini juga pedagoginya sesuai dengan mereka, yang ringkas, yang mudah diikuti, dan kita manfaatkan kat sini kita gunakan pendidikan digital, menggunakan digital dan juga pendidikan didik hibur. Jadi di sekolah dan hospital, murid ni dia adalah berdasarkan kemasukan mereka di dalam ward. Jadi setiap pagi kita akan dapat list nama daripada hospital, dan dari situ saya sebagai penyelia akan buat jadual dan bagikan kepada guru-guru untuk sesi pembelajaran. Kalau sedih, of course bila sekolah dalam hospital, murid yang sakit kita tak dapat lari dengan murid yang pergi, murid yang meninggal dunia. Tapi kita ambil tu sebagai satu cabaran sebagai seorang manusia lah. Yang hidup pasti akan mati. Hampir 70% murid kami adalah pemegang kad OKU. Jadi ada sebahagian mereka yang tidak pernah mengikuti sesi pembelajaran di sekolah seperti rakan lain. Jadi bila adanya sekolah dalam hospital ni, mereka rasa teruja sebab mereka dapat sekolah macam rakan-rakan mereka yang lain lah. Jadi kita boleh lihat dia punya excited, dia punya kegembiraan tu, dia tunggu cikgu dekat luar bilik darjah sebelum kelas kan. Jadi momen macam itu memang saya sangat tersentuh dan ia mengajar saya erti rasa syukur yang sebenar. Bertepatan dengan tema guru pada tahun ini, iaitu Guru Bitara Nadi Negara. So, Guru Bitara adalah seorang guru yang bukan sekadar mengajar murid-murid, tapi lebih kepada mendalami perasaan bersama-sama dengan murid. Harapan saya sebagai seorang guru, semestilah saya nak melihat semua anak murid saya berjaya. Dan selalu saya tekankan dekat murid saya, mereka punya
ketidakupayaan, mereka punya penyakit bukan satu limitasi untuk mereka menjadi insan yang luar biasa. Bagi seorang guru, di mana sahaja mereka berada bukanlah batas untuk terus mendidik. Malah, dalam ruang yang penuh cabaran sekalipun, di sini lahirnya keikhlasan untuk berkongsi ilmu dan menyalurkan harapan. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas setiap jasa dan pengorbanan yang tidak terbalas. Wow. Tersentuh kita kan melihat laporan tadi, dan kita nak berkesempatan juga mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua pendidik. Kalau mungkinlah kita takkan berada di sini kan tanpa cikgu-cikgu yang pernah kita bersama sebelum ini. Betul. Terima kasih cikgu, jasa dan bakti seorang guru ni memang takkan dapat dibalaslah dengan wang ringgit. Semoga terus dapat berbakti kepada anak bangsa, insya-Allah.